Okey, kita ranking 10 Akatsuki berdasarkan kekuatan. Okey, sekarang Conan. Conan dia tengah-tengah lah. Nombor 5 maybe Conan. Nombor 5 untuk Akatsuki. Deidara mungkin bawah sikit lah pada Conan kan. Tapi tu lah, dia pun mungkinlah bawah sikit lah. Sebab ni lawan Obito kan. Conan biasa lawan Obito. Zetsu untuk kekuatan last lah. Okay, untuk ni apa nama Sasori. Sasori maybe 5 kot. Sebab saya rasa Hidan bawah lagi lah sepatutnya kan. Okay, yang ni top 3 ni. Nagato, Nagato satu atau dua? Satu atau dua? Satu atau dua? Satu. Satu lah. Satu kot lah. Sebab ada reningan kan. Satu. Uchiha Itachi dengan Obito ni. Agak sukar ni. Sepatutnya Nagato nombor 2. Itachi nombor 3 lah. Ni pun Nagato ada ringan kan. Obito nombor 2. Obito nombor 2. Even bagi aku rasa macam Obito nombor 1. Ya lepas tu Itachi dengan Nagato tu dia macam saing-saing jugalah 2-3 tu. Tak tahulah apa pendapat korang setuju dengan filter ni ke ataupun korang ada pendapat yang lain. Okay, Hidan kita letak nombor Kakuzu nombor 7. Nombor 4 Kisame lah sepatutnya kan. Orochimaru lah. Tak sangka ada Orochimaru lah. Sepatutnya Kisame. Terpaksa Orochimaru ni kan confirm Kisame. Okay, dah salah. Kita jumpa di filter seterusnya. Saya cuba perbetulkan balik rank ni. Yang ni memang adalah dua kedudukan yang kita kena ubah juga ni. Jadi untuk korang nak dapatkan mic yang saya guna ni, baju Dragon Ball yang saya pakai ni, lepas tu jam sandal yang saya tengah pakai ni dengan poster One Piece, korang boleh tekan link yang saya sediakan.